Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan Wasta Founder Master Dealer bersama dengan Public Gold. Saya, nombor ahli saya ataupun nombor PG kod saya adalah PG00179245. Merupakan dealer aktif di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i di bawah tim J100 Network. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini saya akan buat perkongsian ataupun buat sharing berkaitan dengan Business Opportunity Preview, iaitu BOP. Apa peluang-peluang yang tuan-tuan akan dapat apabila tuan-tuan jadi dealer Public Gold. Jadi alhamdulillah saya sendiri bermula menyimpan emas pada tahun 2017. Waktu itu saya masih belajar lagi dan saya jadi dealer pada 31 Januari tahun 2021. Dan tahun ini adalah tahun yang keempat lah saya jadi dealer Public Gold. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya nak share kepada tuan-tuan berkaitan dengan bisnes Public Gold ni, apa manfaat daripada tuan-tuan jadi dealer Public Gold. Jadi tuan-tuan, sebelum jadi dealer Public Gold, pertama sekali kita perlu jadi penyimpan emas bersama dengan Public Gold. Jadi untuk simpan emas bersama dengan Public Gold ni, boleh guna apps Public Gold saja. Kita boleh simpan dalam account Gap Public Gold, ataupun kita boleh beli juga secara EPP ataupun outright purchase di apps Public Gold ni. Jadi apabila kita dah konsisten menyimpan, dah seronok menyimpan emas kan. Jadi sampai satu tahap saya sendiri rasa alang-alang jadi penyimpan emas lebih baik jadi pembimbing kepada syarikat emas Public Gold ni. Jadi saya ambil keputusan untuk upgrade sebagai dealer. Jadi tuan-tuan, saya nak share kepada tuan-tuan, alhamdulillah saya di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i banyak perkara yang diberi ataupun yang dibantu oleh tim dalam saya berjaya dalam Public Gold ni. Jadi nanti saya akan share kepada tuan-tuan apa manfaat jadi dealer dan apa syarat-syarat untuk jadi dealer, serta apa yang diberi oleh tim kepada tuan-tuan apabila tuan-tuan jadi dealer Public Gold. Jadi tuan-tuan, sebelum tu tuan-tuan perlu tahu J100 Network adalah tim yang terbesar di bawah dalam rangkaian Public Gold ni. Sekarang penyimpan emas di bawah tim J100 Network ni lebih daripada 700,000 orang. Lebih daripada 700,000 orang penyimpan emas. Dan tuan-tuan, bisnes Public Gold ni kita akan capai. Kalau kita konsisten ikut education system yang disediakan oleh tim J100 Network, kita akan capai passive income minimum 5,000 setiap bulan. Minimum 5,000 setiap bulan. Dan macam mana nak dapat 5,000 tersebut tuan-tuan? Apa yang di-sharekan oleh Tuan Zulkifli Syafi'i dan juga leaders di bawah tim J100, kita perlu capai 1,000 FL pertama. Maksudnya 1,000 penyimpan emas pertama. Dan setiap penyimpan emas tu buat belian minimum RM250 saja. Jadi 1,000 orang beli RM250. Sebulan punya personal sale kita akan dapat RM250,000. Jadi untuk mereka yang dah capai master dealer, insentif yang diberi oleh Public Gold adalah 2%. Jadi RM250,000. Darab dengan 2%, maka insentif yang kita akan dapat pada bulan tersebut adalah sebanyak RM5,000. Itu minimum tu. Minimum yang akan dapat adalah RM500. Itu adalah income pasif tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan, bersama dengan Public Gold ni kita bukan setakat dapat 5,000 tu. Malah ramai di Public Gold tuan-tuan dah capai 5 angka setiap bulan. Ada yang berbelas-belas ribu, ada yang berpuluh-puluh ribu tuan-tuan bersama dengan Public Gold ni. Alhamdulillah, bisnes Public Gold ni dipanggil Ultimate Financial Freedom. Kita boleh capai Ultimate Financial Freedom. Dan langkah pertama tuan-tuan, kita akan dapat Ultimate Financial Freedom di mana kita akan dapat passive income lebih banyak daripada jumlah perbelanjaan kita. Ada 4 reward yang kita akan dapat. Yang pertama adalah Financial Freedom tuan-tuan. Kita akan dapat passive income kita ni lebih banyak daripada keperluan bulanan kita tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini tuan-tuan, ultimate reward tuan-tuan, pertama adalah Financial Freedom tuan-tuan. Ni insentif dapat. Kat sini saja insentif yang dapat adalah RM12,000 tuan-tuan. RM12,000 insentif. Ada lagi tuan-tuan, share. Ini ada dealer yang dapat sehingga RM27,000. RM27,000 insentif untuk satu bulan. Ada juga tuan-tuan, suri rumah dapat income 5 angka. Ni suri rumah dapat
dapat RM13,000 hanya melalui jadi dealer public gold tuan-tuan. Duduk di rumah saja, suri rumah pun boleh berjaya bersama dengan public gold. Dan tuan-tuan ada juga yang dapat RM5,000 sebagai dealer public gold dan ada yang dapat RM1,000 lebih lah. Jadi tuan-tuan, ini bergantung kepada sales bulanan kita lah. Jadi tak semestinya kita akan dapat RM5,000, bergantung pada sales. Mungkin lebih banyak, mungkin juga lebih lagi kurang. Jadi basic dia tuan-tuan, kiraan dia adalah total personal sale kita didarab dengan 2%. Yang itu untuk master dealer dan ke atas tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan, ada yang dapat sampai RM30,000 tuan-tuan. Ada yang dapat sampai RM30,000. Tengok. Ni dapat RM30,000. Nampak? Income dia sebanyak RM30,000. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bersama dengan public gold ni kita akan capai financial freedom. Maksudnya duit bukan lagi satu masalah. Bagi mereka-mereka yang dah capai 1000 FL bersama dengan public gold. Seterusnya tuan-tuan, kita akan dapat time freedom. Ramai orang ada duit tapi tak ada masa pula. Jadi bersama dengan public gold tuan-tuan, apabila kita dapat financial freedom, kita akan dapat time freedom. Kita boleh buat kerja yang kita suka di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja, ikut kesukaan kita tuan-tuan. Jadi langkah dia pertama tuan-tuan, kita perlu hanya bantu 1000 orang penyimpan emas. Supaya konsisten menyimpan emas dengan public gold. Dan kita tak perlu pergi ke office tuan-tuan. Nak jadi dealer public gold ni tak perlu semestinya datang ke menara public gold. Tak semestinya datang ke branch public gold tuan-tuan. Kita di rumah pun kita boleh buat perkongsian tuan-tuan. Di rumah pun kita boleh buat live, kita boleh buat video, kita boleh buat perkongsian ilmu kepada masyarakat tuan-tuan. Dan tuan-tuan, untuk emas pun tuan-tuan, untuk emas kita tak perlu pegang emas. Semua emas ni tuan-tuan, sama ada gold bar ataupun dinar tuan-tuan, public gold yang uruskan. Sebab tu kita bukan jadi dealer public gold ni bukan macam kita jadi kita buat bisnes yang lain, kita hantar barang dan sebagainya. Tak. Yang ni public gold yang uruskan penghantaran. Kita just bagi ilmu, mereka beli emas bersama dengan public gold. Untuk dapatkan emas fizikal pun public gold yang post emas tersebut kepada customer. Boleh faham situ tuan-tuan? Okey, seterusnya tuan-tuan, kita tak perlu uruskan staff. Semua bayaran kepada staff tu public gold yang uruskan. Jadi kita just bagi tahu orang berkaitan dengan simpanan emas. Orang yang simpan emas dengan public gold, penghantaran pun public gold uruskan, staff pun public gold uruskan. Dan seterusnya tuan-tuan, tim J100 akan bantu sediakan support system. Jadi dalam J100 tuan-tuan, kita sediakan kelas-kelas supaya customer-customer ataupun orang-orang yang kita bantu mereka tu dapat ilmu yang betul daripada achievers ataupun orang yang dah ada testimoni daripada emas yang mereka telah simpan. Contoh tuan-tuan, ada orang simpan emas sampai dapat selesaikan hutang rumah. Ada orang simpan emas sampai dapat selesaikan hutang kereta. Ada orang simpan emas sampai dapat selesaikan hutang personal loan. Ada orang simpan emas sampai dapat pergi haji, pergi umrah, beli tanah, beli rumah dan sebagainya tuan-tuan. Jadi mereka ni akan share ilmu-ilmu kepada penyimpan-penyimpan emas kita. Jadi itu tuan-tuan, time freedom. Kita boleh buat bisnes public gold di mana-mana sahaja, tak perlu ke pejabat. Di mana-mana saja kita boleh buat bisnes. Jadi itu kelebihan kedua di dalam buat bisnes public gold. Dan yang ketiga tuan-tuan, perjalanan VVIP secara tahunan. Public gold dia menyediakan peluang kepada kita untuk kita melancong tuan-tuan. Ada tahun public gold bawa para achievers ni pergi ke Dubai. Ada public gold bawa pergi ke Itali. Ada public gold bawa pergi ke Switzerland. Ada public gold bawa pergi ke Cape Town. Ada public gold bawa pergi ke Budapest tuan-tuan. Jadi setiap tahun dapat melancong secara percuma. Bukan seorang tuan-tuan, boleh pergi berdua bersama dengan isteri tuan-tuan. Jadi bagi sesiapa yang ada hasrat nak pergi melancong ke luar negara tapi disponsor 100% oleh orang lain, bukan dengan duit sendiri, boleh jadi dealer public gold. Peluang tu ada tuan-tuan. Dan apa yang paling menarik sekali bersama public gold tuan-tuan, bisnes public gold boleh diwarisi. Bisnes public gold boleh diwarisi. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita mati ataupun meninggal dunia tuan-tuan, income daripada bisnes public gold yang kita buat ni boleh diberikan kepada isteri kita, boleh dibagikan kepada mak kita, boleh diwariskan kepada anak kita, boleh diwariskan kepada orang yang kita sayang tuan-tuan. Ini berlaku kepada Tuan Muda Abdul Rahman tuan-tuan, iaitu arwah Tuan Muda Abdul Rahman ni dia telah meninggal dunia dengan bersama dengan penyimpan-penyimpan emas dia tu.
masih bawah bimbingan dia, tapi dia dah meninggal dunia. Dan penyimpan emas dia ni masih lagi membeli emas. Dan income daripada bisnes yang dibuat oleh Tuan Muda Abdul Rahman tu masih lagi dapat kepada mak dia. Jadi Tuan Muda Abdul Rahman ni dia bagi income tu kepada mak dia. Jadi mak dia dapat income sampai sekarang, tuan-tuan. Berapa banyak? 5,000 hingga 8,000 setiap bulan, tuan-tuan. Jadi ini menariknya bisnes public goal, tuan-tuan. Income boleh diwarisi. Kalau kita buat bisnes lain, ataupun kita bekerja, tuan-tuan, contoh satu orang doktor pakar, selagi mana dia bekerja dan dia jadi doktor pakar tersebut, dia dapat income. Tapi apabila doktor pakar tu meninggal, adakah anak dia akan dapat lagi gaji doktor pakar? Adakah isteri dia dapat lagi income doktor pakar? Tak dapat, tuan-tuan. Sama juga dengan bisnes yang lain. Dia kena buat bisnes macam ayah dia buat, baru dia dapat income macam ayah dia. Tapi bisnes public ni tak, tuan-tuan. Jadi kita dapat mewarisi income daripada bisnes yang kita buat tu kepada orang yang kita sayang di bawah kita. Jadi ini kisah Tuan Muda Abdul Rahman, tuan-tuan, dah meninggal dunia, tapi income dia masih boleh diwarisi kepada mak dia. Jadi nak cari ultimate financial freedom, nak cari bisnes yang boleh diwarisi, tuan-tuan, tak ada pada bisnes lain. Jadi model bisnes ni ada dengan public goal. Jadi anda kata, tuan-tuan, tak nak berpenat lelah sampai hujung usia, tuan-tuan, jadi buat bisnes public goal, tuan-tuan. Buat sekali je, berlaku apa kepada kita, isteri kita secure, anak kita secure, insya-Allah, dengan bisnes public goal. Kalau kita wariskan rumah sewa, alhamdulillah bagus. Cuma kena ada pengurusan lah. Nak dapat 5,000 sebulan tu susah, tuan-tuan. Nak handle penyewa lagi, nak renovate rumah lagi. Tapi bisnes public goal ni dia auto run. Orang akan beli. Sebab apa? Semua penyimpan emas bersama public goal di bawah bimbingan dia ni dihandle oleh tim J100 Network. Jadi tim J100 Network ni akan bagi ilmu, akan bantu penyimpan emas tersebut supaya terus dapat menyimpan. Okey, tuan-tuan, apa tugas sebagai dealer? Pertama, kena hadir training. Jadi training bersama tim J100 ni ada 5. Cuma daripada 5 ni 3 yang wajib. Jadi kena hadir PLT, kena hadir NDO, kena hadir weekly business meeting. Jadi yang ni, bila kita join yang ni, kita akan jadi dealer yang berilmu lah. Dan 2 training lagi adalah weekly group coaching dengan talk show, J100 talk show. Dan yang kedua, tuan-tuan, pertama kita konsisten belajar. Yang kedua, kita kena sebarkan ilmu. Kita sebarkan ilmu ni sama ada secara online ataupun secara offline. Online ni kita buat video di TikTok, di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Offline ni kita jumpa siapa-siapa, kita share lah berkaitan dengan simpanan emas bersama dengan public goal. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kita perlu servis penyimpan emas tu. Jadi kalau penyimpan emas itu tanya soalan, macam mana nak mulakan simpanan emas, macam mana nak keluarkan emas, macam mana nak arah nukat emas. Jadi kita perlu guide mereka ni untuk selesaikan perkara-perkara tersebut. Jadi itu adalah tugasan dealer. Dan tuan-puan kena tahu ada 4 perkara yang tim J100 akan bagi kepada tuan-puan kalau tuan-puan jadi dealer di bawah tim J100 Network. Jadi pertama sekali, tuan-puan, public goal akan bagi ilmu. Public goal akan bagi ilmu, tuan-puan. Pertama, public goal akan bagi ilmu. Ilmu apa yang diberi? Pertama, ilmu emas. Yang kedua, ilmu bisnes. Yang ketiga, ilmu kewangan. Dipimpin sendiri oleh tuan mentor tuan-puan, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq. Dan yang kedua, tuan-puan, public goal akan bagi toolset dan skill set. Public goal akan bagi, J100 akan bagi toolset dan skill set. Toolset ni, tim akan bagi toolset kepada tuan-puan di Telegram, akan bagi website, akan bagi link di YouTube, SOP semua diberi oleh tim, tuan-puan. Dan skill set, kita akan ajar tuan-puan skill. Kita akan ajar di PLT, kita ajar di NDO dan kita ajar di J100 Academy, tuan-puan. Dan seterusnya, tuan-puan, public goal sediakan tim support team, komiti, tuan-puan. Jadi segala urusan, walaupun penyimpan emas bersama tim J100 ni lebih daripada 700,000 orang, semua ni akan dibantu oleh tim-tim yang disediakan oleh J100, tuan-puan. Dan yang keempat, tuan-puan, kita ada mentorship. Alhamdulillah, bersama dengan public goal ni kita ada satu pakar keuangan, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq. Ini adalah mentorship, tuan-puan. Kita buat bisnes dipimpin oleh orang yang telah proven sukses. Jadi confirm kita pun akan sukses juga, tuan-puan. Jadi, tuan-puan,
macam mana jadi dealer tuan-tuan? Macam mana jadi dealer? Untuk jadi dealer public gold ni, kita just boleh ambil promotion dealer. Yang ni akan berubah lah bergantung kepada promosi terkini. Jadi contoh sekarang, jadi dealer public gold kena ambil RM16,000, 8 dinar. 8 dinar sebanyak RM16,000. Jadi kita akan jadi normal dealer. Normal dealer kita akan dapat insentif 1%. Maksudnya kalau sale kita adalah RM100,000, kita akan dapat RM1,000. Kalau sale kita sebanyak RM1 juta, kita akan dapat RM10,000. Itu untuk normal dealer lah. Untuk priority dealer, kita perlu beli sebanyak 16 dinar, iaitu RM32,000. Ini promosi sekarang, dia akan berubah lah promosi ni. Mungkin lebih tinggi ataupun lebih rendah. Ini adalah 16 dinar, RM32,000. RM32,000 lebih. Jadi kita dapat pangkat sebagai priority dealer. Yang ni kita akan unlock 2% insentif. Maksudnya kalau personal sale RM100,000, kita akan dapat RM2,000. Kalau personal sale RM1 juta, kita akan dapat insentif RM20,000. Ni peluang. Okey, bukan tuan-tuan. Untuk priority dealer, kita akan unlock insentif sebanyak 1.5%. Maksudnya kalau personal sale RM100,000, kita akan dapat RM1,500. Kalau personal sale kita RM1 juta, kita akan dapat RM15,000 insentif yang diberikan oleh pihak public gold. Okey tuan-tuan, sekadar itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Andai kata tuan-tuan berminat untuk jadi dealer public gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bersama tim saya, tuan-tuan boleh kontak saya pada nombor telefon 0199404964. Saya Cikgu Amirullah, merupakan one staff founder Master Dealer, sedia untuk bantu tuan-tuan memulakan simpanan emas bersama dengan public gold, dan saya sedia untuk bantu tuan-tuan untuk menjadi dealer public gold yang berilmu di bawah tim G100 Network yang dipimpin oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Nak jadi sebahagian daripada tim kami, jadi sebahagian daripada tim G100 Network, tuan-tuan percaya kepada dealership saya, insya-Allah tuan-tuan boleh kontak saya segera. Saya akan bantu bimbing tuan-tuan menjadi public gold business owner dengan berilmu, insya-Allah. See you at the top with PG1S. Success is predictable with PG G100 Education System. Semua orang boleh berjaya. Tak kisah tuan-tuan kerja sebagai apa sekalipun, semua boleh berjaya dengan G100 Education System, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh komen di bawah, boleh tinggalkan nombor telefon di bawah, boleh WhatsApp saya, boleh kontak saya akan bantu dan bimbing tuan-tuan. Jadi hasrat saya nak bantu supaya 100 keluarga dapat capai passive income bersama public gold RM5,000 setiap bulan, minimum RM5,000 setiap bulan. Target saya untuk capai pada tahun 2027, insya-Allah. Assalamualaikum.